Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so hari ni kita akan mapping lagi. Cuma kali ni aku nak tunjuk lah macam mana menggunakan benda ni. Benda ni ni adalah USB Type-C. Ni untuk OTG aku lah. Biasa aku akan buat data KMZ masuk kat handphone. Biasa kita minta office ke WhatsApp, dia akan masuk ke telefon. Daripada telefon kita masuk ke OTG ni, dan baru kita masuk ke controller kita lah. So untuk hari ni kita dah ada letak cone, safety sikit. Aku ada buat cone. Drone aku dah letak kat sini, dan aku pasang payung sikit, buat redup-redup. Okay, dan aku punya controller kat sini. Nanti kita akan hidupkan dan transfer. Aku belum transfer lagi daripada telefon, tapi aku akan tunjuk juga kat sini, transfer kat telefon. Macam biasa kita cocok saja Type-C ni ke telefon dan kita copy. Nanti kita akan tunjuk macam mana nak masuk ini. Okay, sekejap aku transfer kejap. Okay, seterusnya daripada OTG ni kita masukkan saja ke dalam kita punya controller lah. Kita copy data tadi. Sudah copy dah nama file dia. Copy dia senang je. Kat belakang ni pun ada Type-C punya port. Kita cabut, kita buka. Kita ambil Type-C. Sebenarnya USB biasa pun boleh, sebab aku lebih suka pakai Type-C sebab dia macam high speed sikit lah. Sebab aku pakai USB Type-C, kita cocok je. Nanti dia akan naik notification dekat kita punya RC ni lah. Tarang. Tak ada. Dia akan naik notification kat tepi je ni. So kita boleh pilih buka. Kita buka open USB. So kita pilih file aku tadi mana. Aku ada buat type macam ni. Kita copy je. Copy, tekan. Kita tekan 3 titik dekat atas ni. 3 titik atas ni. 3. Kita tekan. Dan kita pilih copy to. Kita masukkanlah dekat kita punya internal storage. Aku biasa letak kat dalam download je. Dan download, kita akan paste macam tu je. Kita copy, tekan copy kat bawah ni. Kalau ada copy, kita tekan je. Copy. Okay. So dah settle. Boleh tutup. Yang ni kita boleh cabut je. Tak apa, kita kalau tak nak cabut macam tu, kau boleh tekan unmount dekat screen ni. Kita tekan, lepas tu ada eject ni. Eject. Tekan. So kita boleh cabut. So penting pada aku, OTG kecil macam ni memang penting untuk kerja-kerja luar. Sebab handphone sekarang pun Type-C, kita boleh pakai. Lepas tu boleh simpan semula. Kalau nak pakai SSD pun boleh. Aku ada SSD juga, tapi aku jangan pakai lah sebab SSD pakai wire. Biar aku pakai USB Type-C je. Pendrive Type-C. Mudah. So kalau dah ada dia punya KMZ dah ni, kita boleh buat lah kita punya waypoint dekat RC ni. Okay, itu saja untuk sedikit perkongsian hari ni. Penting ketat pada aku Type-C ni, pendrive Type-C ni penting pada aku untuk kerja luar. Sebab kadang kita malam kat laptop nak transfer per email. Sebenarnya boleh je email ke dalam ni, tapi kalau kita pergi tempat tak ada line, tak payah juga. Tapi lebih baik buat persiapan daripada rumah lah. Sebelum kita bergerak ke lapangan, kita dah pasang dulu, dah siapkan dulu kita punya waypoint atau sebagainya. Okey, baik, itu saja untuk perkongsian kali. Jumpa lagi untuk next video. Nanti kalau nak tengok video fly, aku akan buat video lain. Kau boleh tengok next video, insyaAllah. Kalau aku boleh letak dia punya end video kat video ni, kita akan tengok. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.